nak trade ataupun nak simpan emas. Simpanan emas ni berbeza dengan trading tuan-puan. Tak kisahlah trade saham ke, forex ke, kripto ataupun komoditi macam palm oil dan juga emas. Dari segi risk profile dah beza tuan-puan. Yang trade profilnya lebih kepada high risk dan simpanan emas dari segi profilnya low to medium risk. Timeline pun berbeza tuan-puan. Trading ni biasanya untuk short term. Ada yang trade intraday yang mana jual beli dalam masa sehari. Ada yang swing trader, jual beli dalam masa beberapa hari. Tapi kalau dah lebih 3 bulan tu biasanya dipanggil sebagai investor. Emas pula kita simpan untuk 2 tahun dan ke atas. Ia lebih kepada long term tuan-puan. Jadi bagi yang nak cari side income bukan dengan simpanan emas, tapi sebenarnya boleh juga kita buat bisnes emas. Jadi dealer dan sampaikan benefit simpanan emas ni kepada orang ramai. Yang bestnya tuan-puan, bisnes ni kita boleh wariskan, tak boleh brain kan. Jadi tuan-puan kalau nak tahu lebih lanjut, hubungi saya ataupun isi je detail di beg biru untuk saya bantu tuan-puan mulakan tabungan emas. Dan juga kalau tuan-puan berminat untuk saya bantu tuan-puan mulakan bisnes emas bersama Pabi Gold.